So kalau body pun dah 10 petak, dah wide body macam Evo 10, tapi kereta belah macam Toyota Vios, baik tak payah bro. Tipulah kalau geng Lancer Inspira ni tak terfikir pun nak convert full Evo 10. Betul tak? Tapi kebanyakan owner Lancer Inspira ni dia tak tahu nak buat kat mana, berapa kos dia. So hari ni aku akan bongkarkan keseluruhan dekat mana nak buat benda ni, berapa kos dia. Bukan 50%, bukan 70%, tapi 99.9% Evo 10. Tinggal geran saja kita tak convert. Inspira ni nak jadi Evo 10 ni sebenarnya tak banyak benda pun. Chassis dia lebih kurang sama je dengan Evo 10 ni. So barang-barang dia yang lain tu semua kita tinggal nak salin masuk aja. So benda pertama yang kita nak buat, masuk enjin Evo 10 dulu dalam Inspira ni. Kenapa kita nak buat ini? So kalau body pun dah 10 petak, dah wide body macam Evo 10, tapi kereta belah macam Toyota Vios, baik tak payah bro. Nak main kereta Lancer Inspira ni dia ada dua step lah. Yang pertama kau main bawaan turbo dulu dengan enjin standard, enjin yang sama. Berapa kos dia? Market price selalunya 10, 11, 12 ribu. So kat sini ataupun yang kedua, terus main enjin Evo 4B11T. So 4B11T ni ada dua jenis. Selalu kita akan masuk rally art lah. Alang-alang kalau nak sedap power lebih tinggi, masuk Evo 10 terus. So untuk korang kalau nak masuk enjin rally art ni, siap 4 wheel, kan, launch shaft semua, axle belakang, complete lah orang kata, jalan 4 kaki. Kos macam biasalah dekat market 30, 32. Tapi dekat sini pandai kecek saja. Yang aku beritahu siap-siap lah, harga aku tak boleh sebut kat sini. Sebab kalau aku sebut harga ni, ramai seller-seller lain marah. Dah settle by engine, barulah kita sembang pasal wide body bro. Untuk Inspira ni, kita mula dengan wide body lah, tank petak. Ini memang kegemaran lah geng-geng Inspira ni. Yang penting kat sini bukan fiber, memang Evo 10 punya ori body. So untuk wide body Evo 10, dia tukar tank petak ni, pintu belakang wide, ada side skirt, ada bumper belakang. Selalu market price 8,000 lebih sampai 10,000. Tapi kat sini, so dah settle part belakang, kita cerita belah depan pula. Kat depan ni ada 3 part je lah. Bumper depan, wide fender depan dengan bonnet depan. So lepas dah settle yang part-part luar tadi, tinggal korang nak kutip barang dalam je lah interior. Macam steering, seat, meter Evo kan. Tapi yang penting kat luar dah nampak macam Evo 10 dan dah pergi pun macam Evo 10. Korang yang ada bajet yang nak buat daripada macam ni, tank bulat, sampailah complete 100% macam ni, wide body, anggaran market price 70 lebih, 80 lebih. Wish, tinggi juga tu. Kat sini market price macam ni, harga FN kat sini kita boleh buat A to Z sampailah cat. Tapi harga ni korang kena datang sini, jumpa face to face. Aku tak mau bagi harga WhatsApp ke call, memang tak akan buka harga ni. Sebab ni rahsia. Ini promo sementara. Sebab barang Evo ni pun dah tak banyak. Kalau aku buka terus harga, ramai sangat orang tahu. Nanti barang habis, macam mana korang nak convert Evo? So korang Lancer Inspira owner, nak convert full Evo, datang AFM Performance.